Jadi apa yang dikatakan tulang? Itulah sifat angin. Tulang angin. Angin tulang. Okey, batu tadi api. Okey. Apa yang dikatakan darah? Darah itulah sifat api. Oh, darah apa api juga? Pasal itu orang dah naik darah. Bila naik merah. Oh, batu api, darah pun api. Dah tulang. Kita nak faham besi ni, kita kena faham asal kejadian. Okey. Baru kita faham asal dia. Asal kejadian makhluk. Sebab benda ni semua Allah bagi jadi disebabkan makhluk ni lah. Bernama Muhammad. Oh, itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Disebabkan makhluk ni bernama Muhammad ni semua keperluan ilmu yang Allah bagi untuk penggunaan yang bernama manusia. Khalifah hatam kau. Okey. Jadi betapa mulianya dunia kita ni sebab kekasih dia nak duduk. Kekasih dia tak duduk di langit kekasih dia berpijak di bumi yang nyata ni lah. Dan dicipta semua ni disebabkan kerana Muhammad tu. Kan? Jadi ilmu ni semua kita kena berbalik pada sifat manusia tu. Apa yang Allah ciptakan manusia tu sama lah benda lain pun. Ni tentu ya. Jadi 4 unsur tanah, air, api, angin. Nak mencukupkan jasad tadi tu. Angin tu tulang. Angin tulang. Apa nama api tu darah. Api darah. Kan daging, kalau daging tanah ni dia panggil. Daging tanah. Yang balut semua tu. Okey. Daging dengan kulit ni. Tanah Ayam tu orang. Nampak tak orang tu? Ayam duduk meletak nampak. Orang. Daripada gunung. Oh, yang darah dalam sarah tu api. Api duk nampak tu. Ayam, sifat ayam orang. Api dibalut oleh ayam. Boleh kata gitu. Badan kita ni tanah yang balut. Keseluruhan tu. Kan? Sebab tanah je yang boleh tahan semua tu. Yang boleh tanggung. Kalau 3 unsur tadi tu, angin dia boleh tanggung, api dia tanggung, ayam boleh tanggung. Yang boleh menebat tebat api pun tanah. Tebat angin pun tanah. Dia kira kita paling hebat lah. Yalah. Boleh lawan iblis dia kata dia hebat. Unsur yang juga boleh menyatukan. Unsur yang menyatukan api, angin. Apa iblis ni tak boleh jadi very power. Sebab dia unsur api. Dia tak cukup. Jasad dia pun jasad daripada api juga. Siapa duduk dekat dengan dia terbakar. Tu yang naik kudi muka panas. Naik kudi ni. Habis duduk damping dengan jin. Panau apa macam-macam Dah bila ngaji dengan orang dia pun gitu. Kudi-kudi sini. Sebab Nabi Daud Nabi apa? Nabi Ayub. Bila dia mengaku, oh ini ada akan ngaku lah ni asbab daripada iblis dia kan. Semua badan dia teruk iblis. Jadi 4 unsur tadi tu. Jadi nak menghidupkan jiwa besi tadi tu pun dia ada 4 unsur tu juga. Nak menghidupkan ni besi tanah, besi air, besi angin, kan, besi api tu sekali. Macam tu. Mesti ada 4. Mesti ada 4 cukup. Baru senjata orang dulu ni kita tengok ramai. Ada tak orang buat tak cukup unsur? Ke memang boleh buat, memang dah ada 4 tu? Dan memang dalam satu batu macam ni dia terikat 4. Kadang-kadang ada 3. Macam ni. Nampak dia ada tanah, dia ada api, dia ada angin. Tanah ni apa? Tanah? Ni tanah apa? Si tanah dia panggil. Unsur tanah. Dia hitam. Dia hitam. Satu unsur tanah. Jadi unsur api. Api yang merah. Tadi ni logam dia aluminium. Betul. Kan aluminium tu api. Api. Yang hitam ni apa ni? Itu besi je. Besi je. Tu tanah, unsur tanah. Tanah. Jadi dalam satu batu ni kalau kata kita tunjuk dia bukanlah kata mata-mata besi dia terikat timah, dia terikat emas, besi, aluminium. Kalau kita nak pecah kot logam lah. Banyak jenis. Jadi bila kita nak apa, nak aluminium, dia ambil aluminium keluar. Besi dia tak mau. Kalau dia nak besi, dia ambil besi. Kalau dia nak emas, dia ambil emas. Kalau kata kita baca dari sudut kimia pecahan. Walaupun nak emas, pecah benda ni, ambil emas keluar. Macam tu. Kalau nak aluminium, ambil aluminium. Hak lain tak pakai lah. Kan tak? Tapi setiap satu batu ni yang kadang kandungan apa yang tinggi. Macam tengah aluminium tinggi, kalau emas tinggi, besi tinggi kandungan dia. Tu abang boleh asing abang boleh. Kalau
Kalau belajar kimia mesti boleh lah. Tak abang boleh buat lah tu. Boleh, insyaAllah boleh. Lebih hebat daripada kimia tak, boleh. tak perlu benda tu. Kan kita perlu besi lah. Yalah, tapi mana abang boleh asing tu satu Boleh benda yang lah. payah nak dapat lah. Belajar kimia tak susah lah. Dia benda ni kimia lah. Masalah abang yang cipta, bukan cipta apa, mendapat benda tu pure Alam lah. kita ni pun kimia. Alam kita ni pun kimia lah. Unsur kimia. Kimia punya kerja lah semua ni duk jadi tu. Alam kita buat. Kita buat seminggu, alam kita buat juta tahun. Nak pecah kod tu daripada 1 pergi 2, 2 pergi 3. Allah. Dia ada unsur sejuk, unsur panas unsur Jarang orang sembang 4 unsur tadi tu. Kami ni memang mainan dulu lah. Tapi memang dia terikat dekat dunia. Kalau nama dunia ni dia terikat 4 ke. Apa saja. Apa saja mesti unsurnya asal. Ini pun mesti ada ni. Unsur. Nah, api ayat ni. Ada Bang, jiwa hidup. Ya. Tidak jiwa tak ada. Tidak jiwa. Dia betul kan. ada satu mengatakan unsur pada batu ni, iaitu selepas semua dah ada cantum 3 unsur angin tu, last sekali adalah yang ditiup, dibaca tiup, itulah unsur angin. Betul? Ya lah. Boleh lah semua tengok cara Ya. amalan tu lah. Amalan Memang kan semua dia tu dia ada nak mengikut kat Saya- unsur tu kan. Lepas tu setiap unsur tu dia ada tenaga dia. ada tenaga dia. Air Dia ada tenaga dia. tu air yang biasa dengan air di ru'yah tenaganya dah berbeza. Berbeza dah. dah. Dalam air tu pun ada logam. Dalam air? Dalam air. Oh, yalah, mineral kan? Nampak tak ada apa-apa. Ya. Tapi bila kita belajar kimia, dalam air tu ada logam. Kita boleh Macam mana nak diambil? Nak diekstrak tu macam mana? dia ada cara kimia dia. Oh, Untuk lah. keluar logam dalam air tadi tu. Dia antaranya air laut kan, kita jemur jadi Garam. Je geram. Tu ada mineral air mineral. Dia bila kata logam tadi ni, banyak jenis logam. Dia lebih tu. Tapi kita lebih pada besi lah. Sebab besi ni lah dia jadi macam mana tiang tengah. Segala benda lain semua perlu terikat dengan besi. Bau benda tu sempurna lah kita kata ciptaan tu, pembuatan tu. Sebab bila kita ambil ayat Al-Quran 57, bila kita campur dua, dia duduk tengah-tengah. 57 campur 57 dapat 114 kan. Okey. Agak betul surat 114. 114 surah. Duduk tengah-tengah Al-Hadid tu. Apa maksudnya surah? Surah Al-Hadid tu. Adik besi tu. Al-Hadid nombor berapa? Nombor 57. Cuba campur. Ha. Dah dapat 114. Kan cukup 30. Sekejap bang. Macam mana tadi? Ulang balik bang. Okey, dalam surah tadi tu macam mana? Surah Al-Hadid. Dah ayat okey 57 hari tu. 57 campur 57. Surah Hadid 57 kan? Surah Hadid. Surah Hadid duduk 57. Campur lagi 57. Jadi 114. Duduk tengah-tengah. Masuk Surah tengah tu tengah. maksudnya apa? Masuk kata dalam dunia kita ni Dalam besi yang hidup. Segala kegunaan kita ni semua besi. Tengah asasnya besi. Asas kehidupan ni besi. Tengah-tengah besi. Tiang dunia. Pasak dia lah. Pasak dia. Besi. Kita faham macam tu. Lepas tu so dia dapat 114. Kan? 114 campur balik dia akan dapat atom karbon. Karbon lah master. 114 campur dah jadi 6. 6 adalah karbon, atom karbon. 114 1 cuma 1 2 2 cuma 4 6. 6 adalah 6 adalah atom karbon. atom karbon. 57 atom besi. 57 Dalam pun dalam darjah tu kan, dalam stable tu kan. Kalau kita baca kod atom, Kod dia. kod atom. Kod atom tu kan dia Elektron. dia Neutron. Kita pengen unsur dia kan. Atom lah tu. 57 tu kod besi. Dahsyat orang kena buat kuliah Jadi besi. kan dia turun ayat Al-Hadid ayat 25. Ayat 25 tu kan
kod atom apa nama apa ni, kod atom magnesium manganese 26 Kuat. kod Kod. kod atom 26 baru kod atom besi. 57 tu pecahan daripada 26 tu nak jadi 4 unsur. 4 unsur tadi tu atom 57 atom Nitrogen, macam-macam. dia akan jadi nitrogen, dia akan jadi macam-macam. Dia turun lagi 4 tau. Keseluruhan ni atom ni 26 pecah lagi. Ada 57, ada 56, 59. Dia punya dia paling kecil kali dia panggil kuak. Paling kecil ni. paling kiri. Oh, terima kasih. Dia lah. Kami belajar perubatan. Apa ni? Perubatan medik. Dia kalau tubuh manusia pun betul juga. Betul juga. Ayalah. Sama juga. Betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu orang tanah Melayu ni dia jago gunung ganang. Yang menghancurkan ni Cina lah. Gunung ganang ni. Habis dia toreh. Yang tu cerita tamok ni payah dah. Tamok. Buat simen lah. Boleh buat duit. Tu mana ada orang Melayu ni pergi tengah gunung tak ada. Kawan ni duk fikir tak habis ke ni. Tak kepala dia fikir apa ya. Lepas tu bila saya ketengahkan ilmu, belajar ilmu asal 4 unsur. Bila kita belajar semua ilmu, semuanya real. Jadi mudah terima dari segi sudut kita nak belajar tu. Jadi mudah untuk diaplikasi dalam kerja. Dan pengetahuan kan. Lepas tu kalau ilmu perubatan dia dah bagi dah 4 unsur tu. Kepala api, dada angin, perut air, persenyawaan unsur tanah. Jadi manusia. Kan duduk dalam tu Dia buat ilmu falak sama juga. Apa bintang, api, lepas tu apa ni, angin, apa bergelora semua, angin, laut, air, kayu, unsur tanah. Bumi lah. Yalah. Tapi mana bawa ada roh, jiwa, jiwa yang bernama bawa wujud. Tidak tak wujud jiwa. Yang nak kena seksa jiwa tu lah. Jiwa yang bernama roh tetap balik tempat dah. Balik dah. Roh tu. Itu kembali kepada ni agama pula, hakikat makrifat lah. Macam mana dia masuk kat tuk Nabi Adam tu. Macam tu lah dia keluar. Yang nak kena ada tu jiwa yang bernama tapi orang panggil roh lah. Dia panggil Patisari. Saya faham simple lah. Dia tak mau tu mereben. Lepas tu bila ke orang dulu nyata orang dulu dia ada roh yang kena rohani dia hidup, kan, dia hidup. Macam hidup. Kita tengok pun berterus. Tak lalu tu kita tak nampak kosong macam ni. Kita ada tengok harap lawa lah. Kosong, tak ada rasa apa. Lepas tu. Dia dah mengaji satu ilmu panggil senjata. Senjata duduk rumah. Bila dia perlu panggil. Betul lah pasal jiwa daripada besi tu dengan kita ni sama. Bila kita boleh panggil dia. Lagu tu. Jadi orang tak ada kadam, tak ada. Dia Allah Madah. Kadam. Dia memang hidup. Memang hidup. Kita kena bawa dengan amalan kita juga. Betapa hebatnya kita. Kalau kita pun kosong lah dia. Kalau kita ni amalan kita hebat lah dia. Begitu. Hebat, terima kasih boleh pada perkongsian. Sebab dunia ni kan perempuan perlu ditakdir. Kita yang Allah turun segala umat Nabi Muhammad ni sebagai pemimpin khalifah. Jadi ikut cara lah kita nak memimpin apa. Betul. Kalau kita memimpin mesti. Kalau kita memimpin orang. Tapi dunia ni hakikat dia perempuan. Ada bahagian-bahagian dia. Dunia ni perempuan je lah. Nabi pun tengok perempuan tu. Besi ni pun perempuan. Besi ni perempuan? Perempuan nak dipimpin. Besi? Semua jenis besi? Termasuk emas juga kan? Perempuan. Mana apa je apa saja melibatkan galian ni perempuan. Itu Allah kata buat Tuhan khalifah untuk memimpin dunia ni. Siapa khalifah? Kita. Rijalu qawmun ala nisab. Mana tafsiran satunya? Untuk diuruskan. Diuruskan. Perempuan. Tak boleh kuat, tak boleh semua.
Memang perempuan dia urus kan. Kalau perempuan urus lelaki hampir lah. Habis lah. Besi urus kita habis Habis lah. Tu ada tu kalau kita bawa jalan baik. Kalau kita bawa buruk. Macam kita yang memimpin. Jadi apa yang kita nak Ala fi jazil musuh bunuh dia. Ha? Ala fi jazil musuh Nabi sebut dalam Quran kita ada Selama ni saya ingat besi ni memang ada bijih dia. Memang lah. Ada. Kan ambil bijih besi tu macam bijih timah tu. Rupanya batu-batu ni pun boleh. Batu-batu ni pun. Yang tu kereta kelang. Kelang dia nak ambil biji besi. Nak buat skala besar. Kereta kan. Skala besar macam kita ni kita ubah sifat batu pergi besi. Kita tak Boleh nak biji. ke? ubah sifat batu jadi besi. Boleh ke? Sebenarnya abang tanya mikir ni macam mana nak ubah bakar tu sudah mikir tak dapat lagi jawapan gini. Nak tunggu abang Maknanya cerita. Dia akan asing. Ada benda yang akan terasing kan dia. Bila batu-batu tu ada dia yang akan Dia lembut ke? Bila kita masuk dalam api, kan dia pecah kod. Api tu kan sifat kimia. Kan dia pecah kod besi tu. Ni pecah kod ni. Batu ni. Batu tu. Dia akan pecah kod. Tenang kita faham macam tu lah. Okey. Dia pecah kod. Jadi yang mana api bawah daripada 1000 dia akan turun buang. Lebih tu. Bawah 1000 darjah Celsius. Dia akan tu berdasingkan yang Dia lain. okey, saya nak dia akan cair lah. dia cair. Bila dia cair, kan dia akan terpisah. Okey. Api bawah pada 1200, 1000 bawah ni dia akan turun. Mana kata yang mana logam yang terikat dengan api 800 darjah Celsius. Okey. Emas, timah, tembaga Perak. akan turun. Perak sekali tu. Turun lah. Yang mana bawah pada 800 turun dulu. Mana kepanasan 800 dia akan cair, dia akan turun keluar. Paling awal turun timah lah sebab dia 200 lebih lah. Oh, timah paling awal ni. Timah kan dalam cair. Iyalah. Timah 200 lebih lah. Buah atas sudu pun dia cair. Timah tembaga. Timah turun dulu. Itu tembaga. Tembaga lagi aluminium, lagi logam apa-apa lagi tak tahu lah. Dah kali dia tinggal FC. Dia dah kata. Maknanya dalam batu ni pun ada tembaga juga. Ada. Oh, mana nanti bila abang bakar paling tinggi berapa darjah Celsius bang? Dia cakap api dia buat 1, 2, 3. Bila mana 1200 darjah Celsius, mana batu ni akan mengecil lah. Dia cuk dia buang ni cuk. Tengah besi je. Itu kata 30 kilo batu baru dapat. Baru nampak jawapan, baru lega sikit. Tu dah. Rambut dah pula. 30 Dah saya tak puas hati pun. 30 kilo baru sekilo. Maknanya yang lain tu tembaga. Yalah. Kalau nak dapat tembaga pula macam mana? Kalau daripada batu. Tembaga kalau kata macam ni payahlah kita nak ambil tembaga dia sebab kuantiti dia kecil. Jadi nak dapat banyak carilah batu jenis tembaga. Ada juga batu jenis tembaga. Tinggi tembaga. Antaranya jenis apa? Batu macam mana? Tu batu tembaga. Tembaga. Berat ni Ustaz. Ni berat pada ni ringan. Tembaga lebih berat pada besi ke? Memang. Dia berat. Tembaga ni berat. Dia logam Tembaga berat. daripada besi. Logam berat. Okey bang, tak maaf lari sikit. Kita dulu ada satu kes yang siapa? Yang orang Melayu kebal tu yang tembak. Apa nama dia? Siapa nama dia? Dia kena tembak dengan apa? Peluru perak tu baru dia. Apa nama dia? Apa ingat nak kisah? Kita dia Dah baik. dia nama apa? Dia famous tu. Terkenal kot kes tu. Dia kena tembak lautan tapi dengan peluru perak. Kan komando tu kan. Din komando. Dia lembu apa. Mat komando. Panggil mat komando. Yang orang Perak ni dia tembak Dia guna peluru tu. Perak. Oh tu. Cuba cerita sikit tu memang ni ke? Perjanjian Penawar dia. Dia nak bentuk kalau dia menang apa dia. Oh, bila menuntut satu-satu ilmu, dia ada ilmu baik, ilmu jahat ke ataupun semua jahat je? Ilmu baik pun dia dah kalah dia, hak baik, hak jahat pun dah kalah dia. Mana ilmu hitam, ilmu putih dia ada bila dia menuntut ilmu putih pun maknanya kalau yang kebal ni, jahat ni, peluru dia perak. Kalau yang besi dia menuntut ilmu dia macam tu. besi kuning ni selalunya Saya. kalau dia melemahkan apa besi kuning? Besi kuning dalam alam dia ada campuran dia antara besi dengan emas. Dia jadi besi kuning. Dua tu je lah. Dia ada sejenis lagi. Oh. Panggil besi pirik. Besi Besi pirik. pirik. Pirik.
Dia panggil besi tu. Dia sokong emas tapi bukan emas, dia besi. PIRIT. RIT. Kan ada dalam tu tahu. Oh, semua abang dah. Dia nampak macam emas tapi bukan emas. Dia galian asal jugalah. Galian asal juga besi pirit. Macam besi pirit ni orang ambil dulu orang nak buat belerang. Orang bakar ni orang ambil belerang. Nak buat sendawa. Buat? Nak buat sendawa. Sendawa? Sendawa tu dah belerang lah. Nak cucuk meriam. Sendawa. Dia panggil sendawa. Jadi bahan tu semua tu keliling kita bedil. keliling rumah kita ni hang nak apa tak tahu dah. Semua dah. Hang nak apa? Pergi cari lah dan kenal. Hang nak belerang, nak buat sendawa, pakak tanah tu tak lagi. Buat tanah tu tak lagi dia bawa keluar belerang, ambil belerang. Sendawa tu belerang tak? Belerang lah. Dia ubat bedil. Yang dia ada campuran. Belerang apa? Bahasa sains dia sulfur. Belerang lain Belerang lain. Dia belerang lain. Dia campur belerang yang saya baca tu belerang arang kan dengan tai kelawar macam tu. Dia kena campur tu baru dia jadi ubat bedil tu. Jadi sendawa tu. Okey, mana dicampur semua pun namanya sendawa. Jadi belerang ni dia boleh pecik api ke tak boleh? Belerang ni boleh pecik api tapi dia tak kuat. Dia macam untuk mecut boleh kan. Tapi untuk tolak peluru dia tak boleh. Kalau pirit tadi tu? Pirit tadi tu dia bukan belerang. Dia sama unsur dengan belerang. Belerang ni sulfur lah. Sulfur juga tu. Sulfur juga kan? Sulfur lah tu. Cuma beza dia. Cuma bila kita bergabung kimia tadi ni antara bahan-bahan dia tu bau dia ni ada tenaga. Tenaga tu yang cucuk meriam tu. Oh, dia di sendawa tu. Mana lebih kuat lagi lah. Belerang tak cukup kuat. Jadi dia kena campur dengan satu kimia. Kimia tu lah nama dia nitrit. Nitrit tu mai daripada mana? Tu antara nitrit kambing, asid kat kimia kawar. tu. Yang nak mencetuskan belerang tadi tu. Kan kekuatan tenaga tu. Kat nitrit. Apa itu nitrit? Dia kata. Nitrit tu yang ambil tek kelawar tu. Nitrit tu lah tek kelawar. Tek kelawar, tek kambing. Dia ada dua jenis. Kan? Dia panggil natrium nitrit apa? Sodium nitrit. Natrium nitrit. Banyak jenis. Kimia dia. Kalium nitrit yang kita duk ambil dalam gua tu tadi tu sodium nitrit. Sodium nitrit. Sodium nitrit. Itu nama dalam Melayu semua ada. Ada. Dia tukar sains ni di kita pening ni. Kalau kita guna Melayu kita ni, cerdik budak-budak kita ni. Memang otak berkembang. Tu apa kalsium nak masuk dalam tulang. Dia kena ada potasium dengan magnesium. Kalau tak ada dua tu, kalsium dia tak dapat masuk. Bila potasium tu semua, sodium tu bila dia mereput dia jadi fosforus. Dia jadi racun tu lah yang ada bom fosforus. Fosforus tu lah yang buat guru happy. Yang boleh duk cucuk ceh menyelah, meeting hitam mana menyelah. Itulah fosforus. Fosforus tu lah yang racun asap dia. Yang api tak pernah duk mati hang bakar macam plastik kena dia bagi bom fosforus tu kan. Habis terbakar budak-budak. Api dia tak api padam. Lagi tak habis. Fosforus. Yang macam api tu? Yang tu lah campuran besi kulsani. Yang tu lah besi kulsani. Logam kulsani bila dia campur dengan besi. Kan akan keluar dalam Indonesia ada satu batu di Pukul Menyala. Kita tengok video. Yang tu dia pergi tempek. Dia pergi gawe fosforus tadi tu dengan batu tu, pergi tempek kat batu tu dia buat gambar tu Pukul Menyala. Itulah fosforus. Tu kursani. Itulah kursani. Kursani pada batu. Kursani ni dalam alam sains dia panggil sodium metal. Tu layak menyala kalium metal layak terbakar. Nama dia. Itulah kursani. Logam yang terkandung dalam air ni kita boleh ambil buat keluar dia. Lepas tu besi dia cukup lembut. Dia kena simpan dalam minyak. Mana kursani bukan orang, pada binatang, pada air pun ada. Pada batu pun ada. Mana keseluruhan alam ni ada dia. Ada dia terikat. Oh tu yang kita boleh ada kita istilah tenaga batin tu. Maknanya unsur besi pada semua benda-benda lain. Unsur logam. Unsur logam pada semua benda-benda lain dinamakan sebagai besi kursani. Oh, patutlah orang yang bila satu ilmu saya ngaji dulu, duduk sini baca Al-Quran tu, orang kat sana tu
bagi kena dia sana. Pelanting. Maknanya kalau segi saintifiknya ada. Sebab saya tanya, saya mengaji ilmu apa kita panggil di Pak Bumi. Tanya satu orang ahli kimia, profesor. Dia kata pakar, saya kata ustaz, cikgu, boleh tak kita dalam Melayu ni ilmu lipat bumi? Okay, ada tak dalam sains cikgu mengajar kimia ni ilmu lipat bumi, maknanya dalam skrip maka sampai? Dia kata ada Ustaz. Dan memang wujud benda tu dalam saintifik. Dan dia dibuat pun di Amerika. Mana benda tu kalau segi kita kata ilmu Melayu, kita ilmu batin, dia macam tak logik. Tapi bila kita relate, dia kata memang ada, memang boleh pergi. Letak satu tin sini, dia boleh pang ke sana. Dia asalkan sama dia punya, kita panggil apa? Macam ni, mana kusani tu kita boleh kata satu garis yang sama dia akan sampai. Kena tepat benda tu. Dia punya frekuensi. Frekuensi dia kena sama. Tu. Betul bang, boleh. Dia panggil resonan. Resonan. Yalah. Semua tu dia tapi mana dia kena dalam bahasa kita juga baru jadi orang cerdik. Itulah dia duduk tengah-tengah 57 tu. Bila kita baca benda ni, 57 ni, dia baca habis dunia ni. Daripada hang tak ada apa sampai hang pakai, hang makan, semua terkandung dalam. Cari kunci je. Dari segi nampak fizikal, yang kapal terbang tu termasuk lipat bumi tu. Ya, betul. Kan? Fungsi tu kan. Yalah. Salah satunya sebab perjalanan yang memberi masa sebulan, tapi boleh sampai dalam tempoh 8 jam, 4 jam. Sebab saya duk buat kajian tu, saya duk mengajar apa semua. Dan saya pun mengaji dalam lipat bumi juga. Dalam Quran pun dah sebut dalam lipat bumi. Malam itu juga ada lipat bumi. Selain pada ilmu yang boleh kita kata capai dalam beberapa saat, tapi itu pun juga. Lepas tu Nabi Isra Mi'raj 27 minit. Sekejap je. Tapi dia punya kerjanya tu macam sebulan. Kecepatannya. Macam mana kupas kulit bawang ya, lapis-lapis gitu yang masa tu. Tapi kena pelan-pelan. Dalam kita ni kan berlapis. Masuk yang paling lemah, paling akhir manusia. Kita mana ada kuat. Tak ada. Kita kuat, yang kita kuat ni ukuran semua kita. Kalau dengan makhluk ni kita tak kuat. Cuma kita ada akal yang kuat kita. Binatang, apa benda pun. Buang gajah mati kita dulu. Dengan semut pun kita mati. Tak ada nyamuk 6 Kan tak kuat, tapi kekuatan manusia ni Allah letak akal tu. Ilmu. Dia boleh mengeksploitasi, boleh kuat. Yang tu lah master dia. Habis dia tak ada apa pun kalau nak ukur jasad kita dengan binatang. Sama je.